Jadi hari ni saya nak cerita sikit tentang hakikat menggunakan motosikal sisi besar ni untuk daily ya. Yo, ustaz kawan semua, apa khabar? Kau semua jaga dengan baik? So, saya sudah lama tak buat video kerana saya sakit lah gitu. Sakit terlampau lah lama. So, hari ni saya bawa motosikal ni saja seksi memanaskan enjin, bawa dia dari lag kerana lama gila tak bawa. Yes, saya nak borak sikit tentang realiti membawa motosikal sisi besar untuk daily. Wah, ini jam siap. Salah jam. Apa jam gila ni? Asal jam gila. Ini adalah antara perkara yang tak best lah bila bawa motor besar kan. Time jam ni. Okay, seperti kau nampak, bawa motor kecil dengan motor besar, bila time jam banyak beza Okay. Bawa motor besar ni sengsara sikit. Taklah besar sangat ni pun 650cc, tapi cukup lah untuk menambahkan kesengsaraan apabila menunggang motosikal ini untuk daily ride. Tapi ini bukan daily ride, ni weekend ride. Anyway, siapa yang nak share dengan korang ialah realitinya membawa motosikal besar untuk daily ride lah. Kenapa saya nak cerita sikit tentang ni? Motosikal besar ni ialah kerana sekarang kan korang nak beli motosikal sangat-sangat senang. Korang nak upgrade motor pun sangat-sangat senang. Memang senang lah nak beli, harga dah turun. Motor second hand sisi besar, nak dapat loan pun senang. Korang nak ada bank loan, ada shop loan kedai. So memang agak senang lah untuk korang mendapat motosikal idaman korang, ataupun motosikal yang sisi besar, atau nak upgrade atau nak nambah motosikal. Tapi untuk video ni yang nak cerita tentang upgrade sisi sahaja apabila korang tukar sisi. Okay, so yang paling ketara ialah kenaikan sisi. Okay, so biasanya kalau korang daripada Kapcai ke atau Skusa, sisi 200 ke bawah lah, 200.5 ke bawah, biasanya dia single cylinder tau. Okay, setiap enjin dia ada karakteristik tersendiri. So bila korang bawa dapur satu saja atau single cylinder je, karakteristik dia lain sikit lah. Tak kisahlah korang buat 150 ke 250 ke, janji single cylinder. Cara korang main throttle tu, cara power dia datang, dia lain tau. Because kerana ada 250cc yang menggunakan 2 silinder atau parallel twin atau V-twin. V-twin pun ada juga, jangan main-main, tapi jarang lah. Tapi biasanya parallel twin lah. So bila parallel twin ni kan, dia punya power delivery dia pun lain sikit. Okay, cara korang bawa pun lain sikit. Parallel twin ni memang dia lagi best, dia ada top speed, lagi senang sampai top speed lah. Tetapi power dia bukan bahagian bawah tau. Macam korang bawa Kapcai ke 150 ke, atau korang bawa 250 ke single cylinder, power dia linear lah kan, daripada bawah sampai ke atas. Sampai atas tak sangat power. Tapi kalau korang bawa parallel twin ni biasanya 250 ke atas, ni 650cc pun parallel twin. So parallel twin power dia linear tau. Kalau 250 kan kebanyakannya lah kes dia kan, dia punya power dia bahagian atas sekali. Okay, so korang nak bawah dia macam boring sikit, delay sikit. Tapi bila korang nak sampai RPM tinggi, tiba-tiba dia punya power datang lah, berdesuk lah terus. So kenapa ni ialah satu ciri yang saya kena sebut. Bila korang main top speed, bila power dia datang sini, bila enjin ni tengah rev, minyak makan baik. Okay, tak kisah kalau single cylinder ke 2 cylinder. The point is, single cylinder pun kalau kau perah je, okay, kalau main pickup dia besuk bahagian bawah, makan juga minyak. Kalau kau main parallel twin ke, V-twin ke apa, kau top air ni pun makan juga minyak. Jadi fuel consumption kalau sisi lagi besar lagi tinggi tau.
Tak kisahlah tangki kau lagi besar ke apa ke, tapi fuel consumption dia akan makan, kerana motosikal lagi berat dan power dia lagi banyak. So bila kau naik sisi besar, cara kau bawa tu lain, power dia lain, dan cara power tu untuk makan minyak lain. Okay? Dia perkara pertama sekali, paling ketara sekali. Yang kedua ialah dari segi maintenance dia. Kau nak bawa kapcai, kalau compare maintenance kapcai dengan maintenance skuter, itu lagi mahal kan. Okay, kenapa? Pasal ada banyak parts-parts lain pada skuter. Skuter ada CVT, ada belting, ada roller. Tak ada sprocket, ada chain je, rantai dengan sprocket je. Itu je kacau ada kan. Bahagian belakang lah, let's say ada. Ni bukan bab engine lah. Ni bab dia punya drive. Kacau menggunakan sprocket dengan chain. Skuter menggunakan CVT yang mungkin lebih banyak parts. So kalau korang tengok kan, motor-motor besar lebih banyak parts. Lagi rumit motosikal tu, lagi banyak komponen-komponen yang korang kena maintain dan selalu berprihatin. So tu kalau motosikal baru. Kalau motosikal lama macam ni, lagilah korang kena check lagi banyak benda. Motosikal zaman sekarang sih ada ABS lah, ada ni lah, tu lah, kamera lah. Semua komponen-komponen part tu semua kena ada upkeep tau. Korang kena maintain tau. Jadi semua benda-benda upkeep dia yang korang kena maintain ni adalah ongkos dia juga. Okay? Kalau dia rosak, korang memang kena spend lebih sikit. Penting kau boleh cakap lah cara korang bawa lah, apalah. Kalau hati boleh tahan lebih lama ke apa ke. Ada komponen yang kau boleh buat macam tu lah. Tapi ada komponen yang bila time dia, korang kena juga tukar atau servis. Sama lah macam minyak enjin. Tak kisah kau lenjan ke, kau bawa slow ke apa ke, bila time untuk servis minyak enjin, kau tak ada choice tau, kau kena servis juga tau. Dan for example, paling ketara lah kan, tayar korang bila dah botak, kau kena tukar juga. Kalau motosikal kecil, tayar dia lagi kecil, lagi murah. Bila motosikal lagi besar, tayar dia lagi besar, lagi mahal. Lagi-lagi lah kalau sport bike, motosikal yang lagi gersang dia punya power dia, lagi sporty, lagi mahal. Brand-brand dari Eropah atau Italia, itu lagi lah, dia punya parts dia lagi mahal lah. Jadi ongkos dia kat situ memainkan peranan sangatlah besar. Dari segi safety, motosikal besar memang tak boleh nak cakap apa. Dia punya safety feature dia punya ABS dia punya braking, dia punya throttle, dia punya tayar yang kau guna untuk grip, dia memang direka untuk motosikal yang lebih berat. So dia punya performance dia lain. Okay, dia punya braking system lah, brake lah, semua dia lagi power lah, lagi performance base. Tidak semestinya dia lagi safety pasal lagi besar, lagi laju korang boleh pergi, lagi lambat korang boleh brake, lagi banyak korang boleh lean, tayar dia lagi lebar kan. Oleh kerana itu, walaupun motosikal besar biasanya diikut dengan safety, tidak semestinya kita safety. Kerana banyak kali nampak orang bawa motosikal besar ke kecil ke, tak kisahlah, kebanyakan besar lah yang hairan. Safety dia, ada yang bawa dengan seluar pendek lah, ada yang bawa dengan helmet steng lah, ada tak pakai glove lah. Macam ni je lah. Korang berlari jatuh, punya sakit, dengan kau bawa motor, tak kisahlah 40 km sejam lah, lepas tu kau jatuh motor, kesakitan dia sama ke lain? Lagi laju, lagi injury dia lebih hebat. Bukan saja motosikal dia lagi safety, korang punya pemakaian apa semua sepatutnya lebih lah, lebih safety lah. Let's say lah, kalau kapcai depan ni kan jatuh tumbangan atas kaki kan, susah lah kaki korang nak patah. Kalau motor ni jatuh atas kaki tak, mungkin angle ke apa ke, memang ada kemungkinan kaki korang akan patah tau. So safety wise safety features motosikal besar lebih, tapi safety wise ini korang punya safety lah, pakaian, aksesori kena lebih.
korang kena match dengan performance motor tu, dengan cara korang bawa motor tu. Sebab tu I cakap never dress for the ride, selalu dress for the fall. So bab jatuh ni percayalah cakap kan, because saya ada experience jatuh, dan I ada experience accident yang tahap teruk lah. Stop berbulan-bulan tak keluar hospital punya accident. Okay, bukan sahaja poket korang lagi dalam, dompet korang lagi tebal, tapi fikiran korang pun kena lebih mendalam. Bukan sekadar mampu saja, bukan sekadar aku boleh beli motor besar, aku beli motor besar. Korang punya safety gear pun kena lebih. Cara korang bawa pun kena berfikir juga. Okay? Jangan motor lagi besar, oh anytime anywhere aku boleh lencan je. Pasal when shit hits the fan guys. Memang suka beli motosikal second hand, tetapi banyakkan juga motosikal second hand nampak agak baru lah, tapi orang dah jual. Mungkin diorang banyak duit, suka bertukar selera, atau mungkin tiba-tiba dah beli, ui mahal juga nak maintain, ataupun susah saya nak bawa, berat lah motor ni, tiba-tiba like power terlebih lah untuk keperluan I. Kerana semua orang bawa motor sama je, semua dalam otak fikir dia Valentino Rossi, tapi sebenarnya dia Valentino Rossi. Okay, kita fikir kita akan bawa untuk macam ni, macam tu, tapi sebenarnya apa yang kita fikirkan atau plankan dengan realitinya agak berlainan. Tengok macam wah beli motor besar best ni kan, boleh weekend bike, boleh daily apa semua, tapi daripada tadi sampai sekarang I bawa 100, 110, 120 ya. Tapi sebenarnya itu yang I cari pun. I nak motor yang just in case I nak ronda boleh, I nak pergi dekat-dekat pun boleh. So sebab tu I cari motor naked. Yap, so harap korang semua suka video ni. Do hit the like button and smash the subscribe button guys. So kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.